Pada petang ini berkenaan dengan misi kemanasaan bantuan banjir ke Thailand oleh gabungan badan-badan NGO dan NGO Malaysia. Tujuan kita memanggil tuan-tuan adalah untuk meminta bantuan, menyebarkan kepada orang ramai kewujudan usaha ini dan keperluan kita kepada sokongan rakyat Malaysia melalui jambatan media masa. We need you, the people of the media, to reach out to the people of our message. Sebagaimana yang tuan-tuan tahu, Thailand sekarang sedang dilanda musibah banjir yang meruncing sejak 3 bulan yang lalu, seperti mana yang dapat kita lihat dalam persembahan video yang akan kita paparkan sebentar lagi. Kita mengucapkan syukur dan bangga kerana malapetaka yang menimpa Thailand ini mendapat simpati dari rata-rata rakyat Malaysia. Di kedai-kedai kopi pun serata negara pun menjadi modal perbualan, dan kerajaan sendiri membantu dengan memberi sumbangan RM1 sebanyak 1 juta USD yang kita semua sudah sedia maklum. Manakala Majlis Keselamatan Negara MKN yang akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri sedikit masa lagi bagi tujuan membantu Thailand dengan usaha G2G. Hari ini juga sepatutnya YB Datuk Seri Nazri mengadakan mesyuarat dengan MKN untuk tujuan tersebut, tapi dibatalkan. Dalam masa yang sama, Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun menggesa pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan NGO yang berpusat di Malaysia untuk membantu. Dari gesaan ini kita telah membuat satu inisiatif menggabungkan NGO pada hari ini dengan tujuan membantu rakan-rakan kita di Thailand. Kebanyakan daripada NGO ini adalah yang berpusat ataupun menggunakan cabang mereka di utara semenanjung Malaysia. Kerja-kerja membantu ini telah pun dimulakan sejak beberapa minggu yang lalu, dan hari ini kita mengajak NGO lain yang ingin terlibat bergabung bersama kita supaya koordinasi bantuan ini dapat kita buat. Di samping itu, kita perlukan bantuan dan sokongan rakyat Malaysia seluruhnya, syarikat korporat dan juga orang persendirian yang dapat membantu dari segi wang ringgit dan bantuan barangan keperluan. Dalam masa yang sama juga, kita juga tidak lupakan bahawa ancaman banjir yang berkemungkinan berlaku di negara kita sendiri, dan kita telah mengambil kesempatan di sini dalam membantu Thailand untuk melatih, membuat persediaan dan membiasakan para ahli-ahli gabungan NGO untuk membantu mangsa banjir di negara sendiri. Kita doakan agar ianya tidak akan berlaku, tetapi kita akan lebih bersedia akan kemungkinan tersebut. Selainnya, ada dalam press statement yang kita edarkan. Ada dalam press statement. Semoga usaha kita semua diberkati dan dirahmati Allah.